Hello guys, untuk video kali ni aku nak bawa family aku camping di Tok Kindo Campsite. Lokasi terletak di Ulu Langat, Selangor. Perjalanan dari KL mengambil masa selama 45 minit. Sampai saja di campsite, korang akan disapa oleh CEO untuk pendaftaran. Dekat sini CEO akan tanya korang booking tapak apa dan dia akan bawa korang ke tapak yang berkenaan. Nothing more that I would choose. Okey guys, ini tapak 11 yang aku booking untuk 2 hari 1 malam. Harga tapak ni hanya RM55 untuk 1 hari. Yang paling bestnya korang boleh check in seawal 9 pagi dan check out selewat 6 petang. Kemah yang aku guna untuk camping kali ni ialah Natural Hike A10 8.5. Sangat mudah untuk pasang. Tekan je mesin pump ni, 2-3 minit terus siap. Oh, yang lagi best, setiap tapak akan ada plug point sendiri. Tarik ram tegang-tegang kan? Tada, dah siap set up semua. Apa lagi? Jom mandi. Pada waktu malam, kawasan dekat campsite ini tak gelap sangat dan sangat senang ke toilet. Lagi best, toilet sangat dekat dengan tapak khemah. Sini ada lebih kurang 7 ke 8 bilik mandi dan tandas. Ruangnya sangat bersih dan rapi dijaga. Ini contoh toilet. Dan ini pula contoh bilik shower. Waktu malam, campsite ini tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap. Suasananya terasa tenang dan selamat. Memang best untuk lepak waktu malam. Good morning guys. Untuk sarapan kami buat menu ringkas. Roti bakar dengan butter dan kayas sebelum bersiap untuk bergerak pulang. Okay guys, itu saja vlog ringkas aku kali ini. Kita jumpa lagi next time. Bye bye.